darah. Ada kontrol setan tu. Mana yang paling banyak darah? Saluran darah dah mati kan. Dah matilah dia rumah. Mak setan. Dalam diri kita tempat darah, dia duduk dalam darah. Hati kita loleh sikit darah. Hati kita nampak, perasaan kita tak nampak. Ke mana perasaan? Rasa tu. Kita nampak. Hati kita boleh masak kicap, masak lomak, tak ada masalah pun. Lepas tu kat mana lagi yang banyak darah? Ke otak. Otak banyak salur darah. Ke itu dia akan mengumpul kontrol untuk tindakan. Ni. Tapi dia takkan jumpa kita punya akal fikiran, dia takkan jumpa. Cuma dia boleh menggerakkan je. Takkan jumpa akal fikiran kita. Dia akal fikiran lah yang boleh menggerakkan kita punya tindakan. Jadi dia gerak dengan otak. Otak, dia gunakan otak kita.